Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pernah tak korang buka pipe air tapi air dia keluar macam seafood? Kami ada penyelesaiannya. Saya Rais. Saya Rafiq. Saya Aiman. Ini projek kami. My Water Booster 2 kali lebih laju. Masalah tekanan air rendah sering berlaku di rumah dan kawasan kampung sehingga air keluar sangat perlahan yang mengganggu aktiviti harian seperti mandi, membasuh dan memasak. Selain itu, pam elektrik juga sangat mahal dan bergantung kepada bekalan elektrik. Jadi, mari kita lihat situasi ini. Lama ni nak tunggu air. Aiman! Air ni susah sangat lah Aiman. Kamu tak ada idea ke macam mana nak beli air ni? Daripada dulu lagi air ni sama je. Susah lah. Tapi nak siram pokok, nak pokok rumah. Macam ni masa dia untuk habis pasir tunggu air. Sekejap kan. Macam mana nak betulkan pipe air ni? Pipe dekat kampung korang je. Tak weh, kadang buka pipe boleh pergi minum air dulu. Datang balik masih berpenuh. Betul? Buka kat rumah je. Dekat surau pun slow. Kadang-kadang nak ambil untuk pun jadi lambat. Kadang-kadang orang belakang nak jeling kan. Jadi, kami fikir mesti ada cara untuk selesaikan masalah ini. Bahan yang kami gunakan untuk membuat MWB ni simple saja. Bahannya ialah spana paip, botol, pemotong paip, gam PVC, pita putih, kepala paip, paip PVC dan beberapa penyambung paip PVC. My Water Booster ni simple je tapi banyak kelebihan. Yang pertama, tak guna elektrik, bil pun tak naik. Yang kedua, kos murah, semua orang mampu. Yang ketiga, mudah pasang, tak perlu jadi engineer pun. Yang keempat, mesra alam, guna botol recycle. Kiranya low cost tapi high impact. Langkah dia sebenarnya sangat menarik. Bila air masuk, udara dalam botol akan dimampatkan. Tekanan udara itu akan tolak air dengan lebih kuat. Macam kita tekan botol, lagi tekan, lagi laju air keluar. Oh, macam squeeze botol tu. Exactly. Berbanding dengan pam elektrik, My Water Booster lebih murah, tidak punya elektrik, mudah dibawa dan mesra alam. Walaupun blackout, masih boleh digunakan. So ni apa saya dah buat. Sekejap, Aiman buat macam mana? Laju ke air dia ni? Laju, tengok dulu. Okey. Wah. Lajunya. Apa nama alat ni Aiman? Nama dia Manual Water Booster. Oh. Wah, bagus lah kalau macam ni. Wah, bestnya. Terima kasih Aiman. Sama. Hasil ujian menunjukkan My Water Booster berjaya mempercepatkan aliran air sehingga 2 kali lebih laju dan meningkatkan jarak pancutan air.
sekadar projek. Ia bantu komuniti, jimatkan kos dan kurangkan pembaziran. Daripada botol terpakai, menjadi solusi sebenar. Kesimpulannya, inovasi tak perlu rumit. Yang penting memberi manfaat dan boleh digunakan untuk semua. My Water Booster 2 kali lebih laju. Terima kasih.